Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 1 bulan 8, first week of August. Hari ni ada trip, day trip. Kita buat piknik, camping lah kat campsite. So sekarang kita dekat Serendak. Budak buat apa? Budak-budak tidur. So mungkin akan singgah sekejap Speedmart, beli apa yang tak cukup, beli ais, apa semua air. So tunggu. Sekarang dekat Ulu Yang baru ke Ulu Yang lama. Singgah sekejap Speedmart, cek barang. Siapa? Berapa nak? Dua kot. Banyak. Apa dua orang ni? Cukup. Tutup lah. Tutup. Tak, I guess. Makan. Nampak? Apa-apa macam-macam nak beli kan. Dia sampai lagi. Apa tu? Terus je. Ni ada hydrogen bar batu tinggi. Sini lah, parking sini, kita terus masuk dalam. Kalau berapa kilo lah, saya rasa. Masuk kat sini lah, ada parking. Dia selalu masa pagi. Pergi pagi kan. Parking kat situ abang, hydrogen bang, starting dia. Ramai lah datang lah, nampak. Dalam 2 kilo sini. Parking penuh. Pak Long sampai belum ni? Pak Long belum ni. Sampai ni. Parking betul dalam luar. Parking dalam. Okey lah dia, boleh lah. Ya, setia lah. So semalam hujan lebat, takut air letak ni boleh kan. Ni kolam air panas. Oh, ada air panas. Mana kolam Ada alih river dia. Lubang-lubang. Mana kolam air panas dia? Oh, sedap air dia bang. Air man. Dah sampai dah, lagi berapa ni? Lagi 4 minit sini sampai. Sekilo. Semalam hujan lebat. So tengok ni air macam okey. Okey lah. Kotak air kotor tak payah mandi lepak sini. Macam pun apa? Dia punya jalan dia. Lemak. Awak? Ni ya. Awak? Ya Allah. Teruk jalan. Teruk jalan dia. ni? Buat ni. Lepas ni. 200 meters. Your destination will be on the left. Tu.
Dusun Haji Radi, Ali River Campsite. So terus lagi sikit. Oh, boleh tahan jalan ni. Oh, ya. Ni nak memancing. Ya pergi mandi ya? Pergi ya pergi mandi. Ni butterfly. Yang tu kat bawah pula, tertinggal kat basikal. Yang tu. Boleh bang? Tak nak video. Ya ke? Hari ni kita camping dekat Dusun Haji Radi, dekat Keling, Kuala Kubu Baru. Kira dalam sejam kat lah daripada KL. Ni first time kita orang sampai sini. So kat sini campsite dia besar jugalah. Ada yang bawah pokok durian, tapi durian dah bukan musim dah. So tak ada rezeki lah kan. Kalau tak dia camping sini lah, kat ni, tempat sini. Kita ambil tapak yang dekat dengan sungai lah. Kat sini ada fasiliti, dia ada bagi toilet kan. So hari tu last kita orang pergi day trip campsite raw, tak ada facilities. So yang ni kita tukar ambil yang macam ni pula lah. Tengok macam ni. View lawa, view sini. Nak tidur sini tak boleh sebab apa, anak cuti sekejap. So kita buat day trip je lah. Masuk pukul 10 pagi. Lepas tu sampai pukul 5 katanya. Okey lah kan. Ramai kat orang camping hari ni. Not bad lah. So nak tengok kita orang punya campsite, kita orang ambil tapak nombor 3. Tapak nombor 3. Okey lah, besar jugalah kalau punya saiz tapak ni. Tapak 3, S3 tu. Siap tisu. Siap lah. Siap buat apa? Nak makan. Makan apa? Ada ni, ada nasi goreng jadi masak. Ni. Ambil lah. Keluarkan nasi goreng. Ya tengok mak. Keluarkan. Mai. Haus. Pagi tadi bangun pukul 6.30 pagi, masak nasi goreng. Sambal sotong. Ya. Sedap apa? Nasi kosong nasi. Nasi kosong. Tak belum masak lagi. Boleh. Ni lepas mandi, dia dah masak. Tengok budak-budak, dia main. Mandi ke pancing ikan tak tahu dah ni. Okey, mandi ya.
Ini ke boy. Enak sini. Tak ada. Okay bang, sedap. Jadi masak. Boleh kahwin lagi satu abang? Yang makan apa? Tak ada. Tak rasa sedap dah. Mami mesti makan yang gula. Macam. Main. Macam makan yang gula main. Agak lihat. Ini. Kita ada menu roti john, ada Maggi, apa lagi dah? Barbecue Barbecue dengan oden. Yang ada nombor atas tu. Mana je? Mana je? Tapi dia longgar tau atas tu. Baru? Ada tekan. Oh baik dah Maggi yo. Mana pula datang telur? Ni lah. Oh ada telur. Telur sardin sedap dah. Ha? Telur sardin sedap kan? Barbecue. Oh ada. Oh barbecue baru terus beli tu. Untuk masak hari ni. Ini yang sedap ni. Maggi oi. Oh Maggi goreng bukan Maggi apa? Maggi sup. Oh. Maggi bang, Maggi. Aduh. Ni boleh macam ni je lah. Hari ni pakai 2 dapur, cepat sikit masak. 1 2. Ni gaya nak masak. Sayur-sayur tak ada dah Simple Ni Maggi combo. Oh Maggi cowboy. Kero kan. Simple. Budak-budak mesti okey punya. Kan, diorang tengah lapang. Ha, okey, okey. Ada apa? Ayam lagi apa? Ayam, daging, ikan? Ayam je? Oh, okey. Ha. Pandai ke? Ha? Letak. Macam mana? Letaklah 2. Kau boleh letak 2? Boleh lah. Kau letak 2 macam tu. Kiri kanan kan? Besok mandi. Itulah sekejap lagi lah habis masak dengan buang mandi. Sejuk bang? Abang? Sejuk ke? Rendam lah. Ada ikan ke? Ha? Ada? Tak ada. Senang pakai gas je.
Ya masak roti john. Tak tahulah sedap ke tak ni. Mesti masin ni. Cik dia jaya. Diorang mandi ke orang? Diorang duduk termenung ke. Diorang nak nari satu sikit. Mana bang? Diorang mandi sana. Makin jauh ha. Ha? Tak apalah nyamuk. Dia turun Pak Long ke? Dia masak ni. Asam. Cili. Kejap je masak dah. Dah masak ambil lah. Betul. Letak plastik ke apa? Oh, masak lah. Dia dah masak lah. Dah bara dah. Wah, patut tidur bang. Dah. Patut tidur semalam kan? Itulah. Panas? Panas tak ni. Dah eh? Tak nak. Ha. Bila. Dia ada dah. Dia bagi tahu Maggi cak dia dah. Dia kat situ. Dia Maggi. Maggi cowboy. Hari ni day trip kita buat simple setup pasang fly. Betul, ground tertinggal. Letak ni je, alas. Boleh lah. Main menu hari ni ayam bakar. Sedap ke Maggi? Lepas tu pakai tu yang cawan tu. Kau pakai cawan. Lepas tu kau pakai cawan. Last batch dah lah tu. Makan tu. Penat masak dari tadi kan. Belum masak dah masak.
Pengaja ni Waktu pandang Sebab lambat Air satu bang, air. Ayam ke? Air passion fruit. Sekarang kita pergi toilet nak basuh. Terus dia tak jauh pun toilet dia. Abang kata jauh Tu tapi. Dah. Terus ah. Oh. Plastik ni. Mana ni? Tak tahulah dia rekod ke tidak ni. Bukan dia mati sekejapnya. Rasa tak kot. Tadi, segi. Tepi tu pun boleh kot. Ni kalau ada sampai semayang tu ni tak boleh pakai di kapal. Kapal sini yang boleh sama-sama. Tidak mana semua orang Tak dapat panas dah tu lah. So menu hari ni tinggal oden je lah. Dan semua dah masak lah. Oden dengan ikan bakar Oh, dengan Ayam-ayam bakar. Tengok orang terpasang kemah ni Dusun Haji Radi. Kunci Bukan gitu. tak banyak lagi lah. Nak budak-budak cik makan dia mati. Oh tak ada, dia tolong Pak Long. Jalan dekat tu masa dia tapi Masa wah, dah ada pembantu. Pun hitam ni. ni nama dia ayam bakar. Ayam bakar terbakar. Ni ayam goreng mak lah. Ayam goreng Mael? Bukan ayam goreng, ni ayam barbecue. Mael tak jual ayam barbecue. Bapa tu bilang Kalau nanti buka kedai lah. Dia sate ni sedap ni dah. Sate kan? Oh, buka kedai bang. Kan? Ya tu. ayam. Satu, dua. Okey. Ayam bakar terbakar. Banyak tu. Hakim macam tak kipas je, dia jauh tu Kim. Dia kena dekat. Buat apa?
Buat apa? Cari batu. Batu. Jadi baling tengok, jadi baling. Oh, Saya baling pula. nak. Baling lah dia tengok. Tak apa baling je. Ha. Ha, baling je lah. Ha. Tak nak. Dia kena kuat sikit. Oh, tadi jadi. Jadi masuklah mandi. Pergilah sana, pergi sana. Pergilah. Boleh jalan. Buka zipper. Kenapa? Ha? Apa? Jalan slow. Hanyalah kat situ lah. Batch kedua bhai. Yang tengah masak, yang dah masak. Rasa satu jap tengok. Allah bhai. Allah. Oh, okey. Okey ah. Kalau ada sos barbecue kan? Yang manis-manis kan? Mana? Ini, kalau ada sos barbecue manis kan? Ada. Ada? Supply. Oh ha. Eh. Beli stokin. Eh dah. Beli stokin. Canggih semua ada. Hop, apa? Mana? Hakim. Hakim. Nampak dulu. Ya. Ui, banyak makanan. Rekod maklum masak. Sekejap. Naiman. Ambil marshmallow bakar. Suruh bakar. Tu bakar. Sekejap. Ini bakar marshmallow. Cepat ni lambat. Okay dah. Dah. Yang duduk basah. Jangan pakai yang tu kotor. Pakai yang tengah. Yang makan. Tapi jadi
Tengok orang di sini. Jangan ada ni. Apa ni? Ada ni. Kau tu. Kuat sangat air dia. Air dia kuat sangat. Sejuk. Okey. Boleh kuat. Kuat ni. Air kuat. Kuat ni. Kali senang tak? Buat air. Seluar londe. Kalau tu tercampur seluar. Okey, cepat. Okey, cepat, cepat. Dua terkeja tu. Tak main bagus. Jangan nombor kau. Tadi tu jadi nanti ke bawah. Dia nak ambil lah. Enggak lah. Tak bisa sebab kalau
Ni bapak-bapak dah kepenatan. Anak-anak masih banyak tenaga lagi. On the way balik. Oh, jalan teruk jalan lah. Hujan lebat. Air naik lah untuk air. Keluar-keluar cik tempat lepak, kita pergi cendol Pak Samad. Ha? Ada pisang je. Pisang pun Pisang? baru ni. Ya ke? Pisang Tak apalah. dengan cocok. Okey je. Pergi dulu. Dia dengan Mami nak tengok ni jap. Nak tengok apa? Durian. Durian. Pisang. Jadi dah. Ya, jom. Ya, sikit je. Wow. Best. Nak pergi lagi ke? Abang. Nak pergi lagi bang? Kita pergi tengok apa ya? Durian. Durian apa? Durian bukit. Sebelah aja kedai. Kedai makan. Kedai durian.